Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar bin Zulkifli dan nombor matrik saya 079935 daripada program Diploma Syariah SEM 3. Hari ini akan membentangkan tentang dua contoh hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 9. Hukum yang pertama adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni dia termasuk dalam keluarga besar nun sakinah dan nun tanwin. Kita tengok di sini idgham ma'al gunnah mempunyai 4 huruf, iaitu ya, nun, mim dan waw. Kalau cara kita nak menghafal yang paling mudah adalah kita ingat menu. Mim, ya, nun, waw, menu. Kita pergi kepada contoh ayat surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Di sini kita boleh lihat nun sukun bertemu dengan huruf ya di bahagian may yaqulu. Maka berlakulah idgham ma'al gunnah, iaitu memasukkan bunyi huruf ke dalam huruf selepasnya selama 2 harakat. Maksudnya kita masukkan huruf nun ni, bunyi huruf nun ni ke dalam ya. Dalam bacaannya 2 harakat. Contoh saya baca balik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Contoh lain juga daripada surah Al-Baqarah, kita ada fiha may yufsidu. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kita masukkan bunyi nun ni di dalam huruf ya. Fiha may yufsidu. Okey. Untuk hukum yang kedua pula ada ihfa hakiki. Ihfa hakiki ni juga termasuk daripada keluarga besar nun sakinah dan nun tanwin. Huruf ihfa hakiki ada 15 huruf dan huruf ihfa hakiki lah yang paling banyak. Contoh dalam ayat 9 surah Al-Baqarah, illa anfusahum. Kat sini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Maka berlakulah ihfa, iaitu nun sukun dibaca sama-sama dengan dengungan dan dibaca dengan 2 harakat. Illa anfusahum. Contoh lain dalam surah Al-Baqarah juga, fajarat min hustana. Fajarat min husnata. Kat sini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi dia menjadi hukum ihfa hakiki. Jadi sampai di situ saja saya punya perkongsian untuk dua contoh hukum tajwid ini. Sekian, terima kasih.